Jangan terpedaya. Ini risiko sebenar emas digital tanpa sandaran emas fizikal. Ada platform emas digital yang tak benar-benar membeli emas fizikal sebagai sandaran. Ini menjadikan pelaburan anda bukan dalam bentuk aset sebenar tapi sekadar janji atas kertas. Walaupun nampak praktikal dan senang diakses, emas digital datang dengan risiko tersendiri. Ia tak 100% selamat. Bila anda beli emas digital, risiko tertipu sangat tinggi jika tersalah pilih platform. Ada platform yang tak sah, tak diawasi dan mudah dimanipulasi. Lebih teruk, ada yang langsung tidak menyandarkan pembelian kepada emas fizikal yang sebenar. Berbeza dengan emas fizikal yang anda boleh pegang, simpan di rumah atau di dalam peti keselamatan. Emas digital disimpan oleh pihak ketiga yang anda mungkin tak kenal, tak nampak dan tak boleh kawal. Bayangkan kalau syarikat tersebut bankrupt, digodam atau sistem bermasalah. Bagaimana dengan simpanan emas anda? Rekod transaksi anda boleh lesak macam tu je. Dan anda mungkin kehilangan pelaburan tanpa sebarang jalan mudah untuk tuntut semula. Beli emas digital juga tak ada jaminan ketulusan. Bukan semua platform beritahu berapa banyak emas fizikal mereka pegang atau di mana emas itu sebenarnya disimpan. Kalau tak ada ketulusan, bila berlaku krisis, pelabur yang akan menanggung semua risiko tu. Tak semua platform emas digital benarkan anda tebus emas fizikal. Ada yang kenakan charge yang tinggi atau letak syarat yang rumit bila anda nak keluarkan emas tu. Emas digital bukan tak bagus langsung, tapi ia memerlukan ilmu, pengalaman dan pemilihan platform yang betul-betul diyakini. Jangan letak semua pelaburan dalam bentuk digital sahaja. Gabungkan antara emas fizikal dan digital, baru pelaburan anda lebih seimbang dan selamat. Berita baiknya, akaun emas Gap Public Go ni menawarkan sistem yang lebih selamat, telus dan dipercayai. Ia menjadi pilihan lebih daripada 2 juta orang penyimpan emas di seluruh Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura. Gabungan kelebihan digital dan akses kepada emas fizikal sesuai bagi anda yang nak simpanan emas jangka panjang yang stabil dan sah, di mana anda boleh bermula dengan hanya senda RM100 saja. Nak mula menabung emas di Public Gold? Saya sedia membimbingnya. Saya adalah Dealer Aktif Public Gold di bawah rangkaian G100 di bawah mentor Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Tuan-puan boleh klik bio saya. InsyaAllah bimbingan saya adalah percuma sahaja. Emas, pasport kekayaan kita semua.